kain tajuk orang alim kan. Kita tanya je syaitan. Kadang ada orang alim orang ke pelung lain. Ai kamu inang luang ke bek dia bek umpuk nungku. Pakan najil bab. Ai tat baje. Menalah mudahlah. Menan tidak bagam tekatut tungku kenan kedai tibit tanya. Hana mungkin tungku bayi tanya katanya bayi tungku untuk jak lain. Ha mo kan menan. Tapi ki bancit bergalak-galak duk tungku ulama. Ndu pegah hantar kena. Seberang kata yang duk sari duk ulama nya ge buh ilmu hikmah lam lada tanya lagi timoh bijih Islam di ujian. Nah, kelebihan ilmu dan kelebihan ulama. Ilmunya adalah sebuah pembendaharaan. Ulamanya orang yang memiliki sebuah pembendaharaannya itu yang wajib oleh Allah, ilmu agama. Ilmu pengetahuan. Ulama orang yang memiliki pengetahuan, segala pengetahuan kemudian ulama. Orang poji po ilmu. Nepegah Nabi Ibn Mas'ud tadu adran hai Ibn Mas'ud dalam glung menangnya dalam glung ilmu dua ayat ini. Semua dalam glung ilmu nyan hana namakan saya han tumleh dua kerana. Saya nama tumleh hana. Nyan lebih hebat berkata daripada tak merdeka seribu hamba. Hamba 6,000 coknya kata orangnya kam merdeka hana sepulim sangkut paut ngelung. Hanya tak boleh amatnya kan tu 25 juta. Mantri beboh duna kali di nan sedekah di nan jai pala. Nyan dua mentang ramat. Tak dua mentang langlung ilmu hana tamat mungkin sepi belum ada tamat mungkin se. Nah temanyong nak tahu kitab namanya dua mentang ada dua kalau banglah. Nyan lebih pahala daripada dapat mereka 1,000 hamba pegah Nabi Ibn Mas'ud. Dan tilai olehmu muka orang yang alim itu iaitu terlebih baik daripada memberi sedekah 1,000 kuda pada perang sabilillah. Tak kala atu wajah unut tak kaja atu wajah ulama, tahu kira tak tahu. Tak perhati atu wajah ulama. Nyan lebih pahala daripada tacok kuda 1,000 tam sedekah bak jalan bak perang sabilillah. Ana dah tepat pecah perang. Tapi mutatim ya kala atu wajah ulama tamong tungku je kena menasah tajak sabe. Tanya punya masjid tajak sabe. Lain tu tak lain mentang atau wajah ganyan kana pahala 1,000 kuda. Lagi tacok kuda 1,000 tam sedekah bak perang la ilaha illallah. Bak perang sabilillah. Nyan tulis tak pegah bak anak tentu. Bak tak pegah hanyak kat berat. Kat urang berat kaya menu belum motor lagi abu ali. Anak mi fikir je belum motor. Ya buat belum motor je. Belum hana belum motor pucin pegah no motor na ya. Hana lagi. Sebab kanyan bantu ilmu kanyan boleh no. Ilmunya untuk ilmunya ibadatnya kan timbalan ji dia imbalan ji dia. Dia kira ibadat ji. Beda pegah kaya, beda pegah hanya ada teman kaya Nabi ni pegah kan. Innallaha talibul ilmi takafalallahu lahu rizqi. Orang yang tim jak buat yang untuk ilmu ditanggung oleh Allah rezekinya Nabi pegah. Nak pegah kayanya je dia ada pegah. Cuman susah pakai muka abu ada tu minta rezeki pakai. Susah pakai muka abu tu anak dua anak miat pakai. Susah kuntu muka abu pakai anak ketemu tolong cik pakai. Tengok rezeki Allah mana-mana nak tak leh dia. Ya buat ju jak bayu lagi oleh Allah. Rezeki tengok kerau oleh Allah. Menan. Nya lebih nya kan dia kaya apa ni kerja tiga tak pribet tak singoh dinar rugo akhirat tanya. Tok kena naik tapi tak dua kereta pun lagi ayu jumlah tok kena. Pun lagi ayu grup tok kena pun lagi ada yang ni ada mafai. Betul je udang dia mamu tu kena mayang dia dukui di tengah. Hanam tak pope tadu hana tamatkan sepi duk nan pahala kalage. Tacok hamba 1,000 tak memodeh mereka. Olehnya tak atau wajah urun hobet. Lebih pahala daripada tacok kuda 1,000 tam sedekah bak perang tak? Perang tabinya Nabi pegah Ibnu Mas'ud. Maka Nabi pegah bak Ibnu Mas'udnya sahabat Nabi paling tua dengan Rasul dengan Muhammad dengan Rasul. Hai Ibnu Mas'ud tadu gata bak glung dalam glung glung.
dalam gelung ilmu hana tamat makan tepi tak tumulih umpam ji hana tumulih nya lebih hebat bagi kata daripada tak mereka seribu boham hamba kasa ta uli kata ta tilik li kata kepada wajah kepada muka orang yang urang nubut urang alim nya lebih hebat bagi kata daripada ta cok guda seribu boh tam terkah bak jalan bak perang sabilillah nya menang apa olehnya memberi salam olehmu atas orang yang alim itu terlebih baik daripada puasa setahun. Assalamualaikum tungku. Waalaikumsalam kun tungku. Nyan tabi salim ke tungku ayah amut. Tapi asabi salim ke ulama ku alim ku guru itu nyan lebih pahala daripada yang puasa hana pahala puasa. Yang si bulan dah puasa pelagi malalakum tak takut pulang si tucun. Dia cacat pala. Yang enak mentang kajet tak dua kerasinan. Yang gelom dah temannya, gelom untuk kadang jit tu 10-20 kan, untuk jit tu. Yang gelom dah pegah ke jit, tak dua mentang. Hana pegah ke jit. Pegah. Daripada tak duk bak kedai, tak duk abut. Ya benar kan? Daripada tak duk di rumah, lebih baik tak duk abut. Hai rumah menyabut nak abut, rumah jit cit. Ya benar. Bahkan benda lain macam. Yang pertama tak duk sajan tungku, sajan berat. Yang kedua tak duk wajah-wajah tungku. Yang ketiga tak duk salim ke tungku. Hadis nyan kurung-kurung je hadisnya ne tulis ulua nak apa-apa ni baik tua untuk nak buat tinggal dia kena dia pala buat baik duit le dalam jak teman hajat aku pakai hana berhajat no yang penting nak tanya lalu orang buat hadis bermula fakih yang satu itu terlebih sangat musyakkah atas syaitan daripada 1000 orang yang abid dan 1000 orang yang orang. Tidak orang alim fiqhnya orang alim fiqh. Hukum fiqhnya orang alim hukum ilmu fiqh. Hukum ilmu fiqh kan ilmu cara ibadat, kan? Cara mengucap 2 kalimat syahadat, alim gak nyan. Cara puasa sembahyang 5 urgo turun nyan alim gak nyan. Cara bidakeun alim gak nyan. Cara puasa alim gak nyan, cara ajak wajib alim dan ibadat-ibadat yang lainnya pun ulang fiqh. Fakih kan. Yang tidak orang yang alim fakihnya yang lebih berat dihadapi oleh syaitan daripada teribah orang alim dan teribah orang. Mangai perkara orang teribah aja. Dah orang ibadat, abid orang ibadat. Mayang kerogi puasa, kerogi Quran, kerogi jab, kerogi menterikah, kerogi berzakat, kerogi tinggal kerja wajib, kerogi. Teman kiban temannya abidnya nan elemen ilmu selaku haji ilmu semayang ilmu berzakat ikannya nak rupa ilmu lain fiqh nya naganya baganya tapi buatnya maganya sah ya kurabit atau buat badannya nak ilmu tentangnya temamnya hana ilmu apa semayang puasa berzakat wajib Jumaat hana ilmunya jahil kan nya kan kurabit beribadat tapi katanya tentang ibadatnya ilmu yang budi jihad ke dumpu cara asal dumpu aja ke nyan di urang yang abisnya ke ibadat dengan nyan kero-kero ke teribedra orang ibadat-ibadatnya syaitan lebih susah menghadapi daripada hadapi orang alimnya lebih semangat hadapi teribedra orang abisnya kalanya teribedra orang marah yang kerja segar ni orang alim nak buang masa Rasulullah ni masa Rasulullah kan setan ni dia buka pintu masjid mati. Ikli inan kera yadi. Ikli ke Rasulullah buka ikli. Rasulullah lu nak tamong nam masjidnya. Sebab urang nak perkara urang sembahyangnya. Ya aku ramong na urang alim pat dengar tu. Seksaya kurang alim dengar ya daripada kurang sembahyang kurang ibadat urang abid sembahyang. Rencanai nak perkara orang ibadat sembahyang je. Ya kurang dengarnya. Naumul alimi khairum min ibadatil jahili. Orang alim lebih baik daripada ibadat orang jahil. Yang dia dah bergah kuat tengku buat dia tengah. Kesengah tengku mai ibadatnya mentang tengku. Jadinya bila sapu bergah. Alimiana tengku kalau dengar kalau ginan. Itanya tak puasa sunat, sembahyang sunat. Tajak umrah, tajak ini, tajak itu nyan teribedra
orang alim, orang abid mangat dipikir daripada tidak orang fakir. Dan tidak ada orang wara'ah, bukan wara'ah, orang wara'ahnya orang ibadat. Tapi dalam ibadat ganyan masalah harta hana galak agak jangankan yang haram, yang syubhat hai itu. Nya orang wara'ah. Belum tanya ibadat ayah pen. Haram kena dapat sawal laju, ni syubhat hanam dalih. Oh kun syubhat tu lebo hanam ditah tanya tak go. Hanam ditah halia tak haram. Hana gamari nya kun syubhat. Nya haram. Tatupun nyan hana halia nya mesti haram. Tatupun nyan halia mesti hana haram. Ni antara halia dengan haram tu puala nya syubhat ke. Nyan atas lagi tunduk urang-urang yang wara'ahnya jangankan atas haram je atas yang cubanya kena galak ke. Tapi menyang ibadat dengan yang terbeda syaitan lebih susah perkara orang alim tu. Yang ban. Pulang duduk tanya, ahli-ahli baju-baju dan ibadat menam-menam tai kata. Hana ini nak bila syaitan. Maka jita yang nak orang alim. Yang orang alimnya lebih hormat, lebih tegan lagi. Yang kerja tanya bukan yang tajuk ngurunyan. Bukan yang tajuk orang alim kan. Kita tanya jauh syaitan. Kadang ada orang alim orang ke pelung lain. Kamu inang luang ke dia umpuk nungku. Pakan hana jilbab. Tat bajai. Menalah mudahlah. Menan tidak bagam. Katuk tungku kena kedai tibit tanya. Hana mungkin tungku bayar katanya oi tungku untuk jak lain. Mau kaya menan. Tapi ki bancit bergalak-galak duk tungku ulama. Du pegah hantar kena. Seberang kata yang duk sari duk ulama. Yang buh ilmu hikmah lam lada tanya lagi timoh bijih Islam liujian. Ilmu hikmah timoh lam dada urang galak duk ulama lagi bijih tak tabu Islam liujian lagi nyan timoh ji. Maka ji galak walaupun dia kan tak aduk tak abut. Kerana ulama kena tajak. Menan ibadat, ibadat tungku pina lebih hebat baik ibadat jak duk tungku. Tak wajah agaknya, tanya sikit-sikit dua bagainya tabut. Lebih daripada tanya badak tabut Quran aku mengiak dong buat Quran. Aku mengiak sembahyang tarawih. Itu kuna apa anu mengiak ke dia. Sebab sembahyang tarawih ini tu tema ibadat letak kelebihan tak duk dengan tu, tak duk dengan ulama. Ya benar. Tak ada tahu tu wajah agaknya mentang kan lebih le daripada tacok kuda tadi bawah tem sedekah pada jalan Allah. Tersalam mengenyan mentang. Lebih le pala daripada puasa ditun. Tak puas pi. Anak pegah jujur sedekah kamu. Anak cerita jujur sedekah, jak salam menteng. Man sedekah kalau ilmu juga. Tak pujuk sedekah mesti lebih kadang. Ya kalau malah sedekah. Lagi pegah labu sang kawi. Cara sedekah lain macam. Yang pertama 110. Yang kedua 170. Yang kelima 171. Sedekah saban sih. Tam sedekah saban 30 balaji. Yang kedua macam 170. Yang ketiga macam 170. Yang kiban. Nu pegah le abu. Menyosa tajuk sedekah 10 menalah. Nyan tajuk ku fakir miskin biasa. Syara tekon urang malim kon tapokon urang balai. Hana urang ngasian, urang balai urang fakir urang biasa. Nyan 30. Yang 170 Nyata 70 tajuk sedekah ke Dawil Irham ke kerabat tu ke syara tu ke syara ana nyata 70 tajuk sedekah ke urang yang setiang nanya urang setiap fakir miskin tapi setiapnya item udahnya item mandu dari pokoknya item jasang nanya orang yang seribe tam sedekah kepada orang yang orang alim orang alim orang buat dengan orang nemu buat kerabat tekun keluarga kerabat tekun orang mati tanya kon tapi orang tuntut ilmu agama yang tak sedih. Yang kerja tak pindah menjadi pulai kelur kan dah minta dekahnya belum peng ku cah dalu. Biuk peng. Daripada aku juk peng, aku juk 30 wala, lebih agak tadi. Lebih yang minta tak sedih.
Tajak tajuk kurang yang punya buat tajuk kurang buat kereta. Tapi yang fakir sih, Praji fakir yang pertama fakir biasa 110. Yang kedua fakir keluarga tu. Yang kedua daripada tajuk terdekat dekat keluarga. Keluarga tanya kasihan cid. Keluarga tanya fakir cid. Tajuk keluarga macam ke cara, ke mobil, ke tudar, ke apa tu. Orangnya yang tajuk tu tajuk ke orang fakir yang tem bantu dia yang tertiang dia. Ke kerabat sana, anak abangnya. Kan? Tapi tertiang nanya tem udahnya. Yang kerja baik pegah anak intu dan intuan tuin. Menyata ya urang balak urang bantu tanya bantunya. Bahkan namunan lah agak agama. Baik fikir mesti kedai kurang yang bantu tajuk sedekah, kurang bantu ada sedekah. Kan menan dah pegah. Tajuk kurang yang bantu lebih lep pak. Lebih lep pala. Mana lebih lep. Tajuk teman tajuk yang pahala sah seribu. Tajuk sedekah kurang tuntut ilmu au. Urang nak tuntutnya lagi urang tuntut ilmu. Tajuk juga hanya aku jadi pada seribu juga. Daripada asal 10, 170, 170, 1,000. Tak tertalang lebih le tak baca di atas nak bakar kirat. Di atas tak akhirat kalau tengok tak apa kan tak kubah bala. Menan.